Kamu akan dibangkitkan di hari kiamat nanti di padang mahsyar nanti hufatan urah, dalam keadaan kamu tidak pakai selipar, kaki ayam. Uratan, tidak berpakaian, teranjang, ghurla, semua tak bersunat, kulup semua. Kata orang Perak, tahu kulup? Sehingga kan bila Aisyah tanya, kalau macam tu setiap kita boleh tengok orang lain lah maksudnya. Nabi kata, al-amru asyaddu min dhalik. Urusan sangat dahsyat sehingga kita tak fikirlah benda tu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengumpulkan kita di hari kiamat seperti mana Allah taala menghimpunkan kita di dalam dunia. Maksudnya di padang mahsyar nanti Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kita dengan roh dan jasad sama seperti mana kita hidup dalam dunia ni. Semua daripada kita akan menuju hari kiamat. Apa saja yang dilakukan pada hari kiamat akan dibangkitkan semula, akan ditayangkan semula. Sebab tu ada hadis dalam riwayat Bukhari yang mengatakan nanti bila ada satu orang hamba Allah masuk ke dalam neraka Allah di atas dosa yang dia buat, dan dia di antara orang yang paling lewat keluar daripada neraka, dan yang paling lewat untuk masuk ke dalam syurga, bila mana dia keluar daripada neraka, Tuhan kata kat dia, i'ridu, Tuhan kata kat malaikat, i'ridu alaihi sirara dhunubih, bentangkan ke atas dia semua dosa-dosa kecil yang pernah dia buat dalam dunia ni. Bila dia bentang semua dosa kecil yang pernah dia buat, wa huwa mushfiqun min kibari dhunubih, semua dosa kecil yang dia buat, dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain menyebut, Tuhan tanya kat dia, atunkiru min hadha syai', ada benda tak yang kau nak ingkar, maksudnya nak bantah, kalau ada benda yang salah catit, kalau ada benda yang malaikat salah letak, bukan dosa dia tapi dianggap sebagai dosa dia, dia kata tak ada silap, semua betul. Wa huwa mushfiqun min kibari dhunubih, bila semua dosa kecil dah dibentang, dia tak mampu nak ingkar, dia rasa takut nanti Tuhan akan bongkarkan dosa besar dia. Takut nanti Tuhan akan bongkarkan dosa besar dia. Tapi Allah Ta'ala ampunkan. Fa inna laka min kulli sayyi'atin hasanah, Tuhan ampunkan dia atas syafaat yang Tuhan bagi kat dia. Tapi nak cerita tuan-tuan, hari kiamat ni akan muncul. Siapa pun kita, apa pun title kita, apa pun jawatan kita, di mana pun kita tinggal, kita akan dihimpunkan semula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat di padang mahsyar. Jadi Nabi kata, Nabi SAW dalam hadis riwayat Anas ni, dia kata Allah Ta'ala akan himpunkan setiap orang, terutamanya orang-orang mukmin. Ni dicerita tentang orang mukmin kerana kisah ni berkaitan dengan orang mukmin di hari kiamat. Allah Ta'ala akan munculkan balik, Allah Ta'ala akan hidupkan balik, Allah Ta'ala akan kumpulkan balik orang-orang yang beriman di padang mahsyar. Kemudian kata orang mukmin yang berada di padang mahsyar, dia kata lawistashfa'na ila rabbina hatta yurihana min makanina hadha, kenapa tidak kita meminta kepada Allah syafa'ah, meminta kepada Allah pelepasan, supaya Allah dapat melegakan kita sedikit daripada tempat yang kita berada di dalamnya. Sama-sama orang mukmin duduk di padang mahsyar pun tak larat. Tadi saya dengan Hikam, kami pergi Bukit Bendera.
punyalah ramai orang. Masa nak pergi tu 2 jam beratur. Pergi tengok kat atas hujan, terasa nak makan nasi kandar, turun balik. Turun tuan-tuan, tengok kalau nak beratur tu memang sampai malam lah baru sampai. Tapi mujuk ada fast lane, fast track, kena upgrade tiket. Sebab naik ikut tiket biasa, balik ikut tiket fast lane, tapi kena tambah RM30 seorang. Orang Penang tak tahu, orang Penang jarang naik. Betul kan? Tak naik sebab dia kata apa kat Penang ni pun, bila-bila pun boleh. Sebab saya orang Perak, saya pergi naik lah tengok. Saya gambarkan bila mana kita beratur panjang nak tunggu train. Sebab train tu bukan selalu, dia ada satu setiap dalam satu masa tu satu ya train. Semua orang duk meluru train yang sama. Tuan-tuan, cuba kita bayang dekat padang mahsyar nanti, berapa trilion manusia bermula pada zaman Adam alaihi salam sampailah kepada manusia yang terakhir. Cumanya tadi ada fast lane. Mujurlah kita ni ada simpan duit sikit, boleh bayar RM30 seorang. Cuba bayang orang yang tak ada kemampuan, dia kena tunggu beratur. Ni yang dimaksudkan oleh hadis ni lebih kurang. Bila mana duduk di padang mahsyar, keadaan begitu terik, begitu seksa, nak tunggu turn. Ada sebahagian orang Islam dia cadangkan, lawistashfa'na ila rabbina, kenapa tidak kita minta syafaat kepada Tuhan, hatta yurihana min makanina hadha, supaya Allah Ta'ala boleh menjadikan ataupun boleh melepaskan kita daripada kesiksaan di mahsyar ni. Maka boleh naik fast lane lah, minta kalau boleh dapat fast lane, kalau boleh dapat laluan yang cepat, VIP punya lane. Sebab tuan-tuan, padang mahsyar ni bukan satu benda yang senang. Dalam hadis ada disebut, innakum syatuhsyaruna yawmal qiyamati hufatan uratan ghurla. Kamu akan dibangkitkan di hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti, hufatan urah, dalam keadaan kamu tidak pakai selipar, kaki ayam. Uratan, tidak berpakaian, telanjang. Ghurla, semua tak bersunat, kulup semua. Kata orang Perak, tahu kulup? Sehingga kan bila Aisyah tanya, kalau macam tu setiap kita boleh tengok orang lain lah maksudnya. Nabi kata, al-amru asyaddu min dhalik, urusan sangat dahsyat sehingga kita tak fikir dah benda tu, sehingga tak fikir dah benda tu, tak teringat nak tengok orang lain pun, duk fikir pasal diri sendiri. Bahkan ada hadis yang menunjukkan orang tenggelam, lemas dalam peluh dia sendiri, kerana matahari seolah-olah berada sejengkal daripada kepala dia, panah. Seolah-olah macam matahari berada sejengkal di atas kepala dia. Bahkan ada di kalangan orang yang berada di mahsyar, Nabi cerita ketika mana siksanya, peluh dia tu mengalir, peluh dia mengalir 2 kilometer, dia mengalir. Padang mahsyar hebat. Bahkan ada yang berdoa kepada Allah ketika mana siksanya dia di padang mahsyar, dia kata, Rabbana arihna walau ila nar, walaiyazubillah, ya Allah, lepaskanlah kami daripada padang mahsyar ni, walau ila nar, walaupun terpaksa kau masukkan kami ke dalam neraka pun kami tak kisah, yang penting kami tak nak dah duduk dalam mahsyar ni, dalam padang mahsyar ni, sebab seksa sangat. Dia ingat bila masuk neraka tu lagi ringan lah, lagi berat. Maksudnya cerita mahsyar, cerita yang sangat membebankan mana-mana insan, kecuali insan yang Allah Ta'ala muliakan dengan amal salih dia, maka dia akan terlepas daripada bebanan itu.